Neo Zito. Assalamualaikum semua. Welcome to another episode of our vlog. So right now kita nak pergi ke Melawati Mall. Melawati Mall dia ada Beyblade competition. It's unofficial, but dia paling, orang kata apa, paling dekat lah sekarang ni. So kita akan pergi ke Melawati Mall. Kita tengok our combo right now. Boleh dapat beat tak budak-budak kat sana? Let's go! Pusing-pusing. Oi, banyaknya pusingan. Oi, nak sebalik benam. Alhamdulillah sampai juga. Okay, Assalamualaikum guys. Kita sekarang dekat Game On Melawati Mall level 6. So kat sini Game On, kau tengok ruang luas, ada 4 stadium kat sini. So banyaklah kat sini aku tengok. Stadium pun dah ikut stadium tinggi macam style Jepun dah. So budak-budak pun boleh main. Better daripada official. Berkotak-kotak, ada tempat letak ni weh. Tengok guys. Tempat letak, tempat gasing lagi. Senang ergonomik weh. Thanks to them ni. Mana betul kepala ni, dua-dua orang ni kepala ni. Thanks for organising kat Melawati Mall. Game On pun sama juga ni. Ni abang-abang Game On ni. Ni abang-abang Game On ni yang buat ni. Korang. Thanks saya buat Beyblade kat ni. Ni lawan dengan anak aku kat sini. Dia kalah. Kalah dengan budak. Tunjuk sikit Saif. Oh, mantap. Ni pun kita ada nampak few new players kat sini here. So guys, kalau Game On nanti buat in the future ke whatever, please lah join lah. Sebab lagi-lagi nak dapatkan this kind of space dekat untuk Beyblade X ni memang quite rare lah. Dan kalau boleh kan guys, kat Melawati ni kan, nanti dah start, dah banyak event-event kat Melawati ni, jomlah kita datang kat Melawati weh. Best ni weh. Nanti kau orang boleh bawa anak-anak pergi main arcade Game On tu arcade besar lagi. Macam-macam lagi Gerai makan ada kat sini weh. So nanti guys, pergilah. Okay, papa aku update nanti. Okay korang, ini combo aku guys. So combo aku sama macam yang vlog pertama. Okay, first is Trino Beat 160 Rush. Okay, and then second beat aku Phoenix Wing dan juga 360 Low Rush. Okay, and then Wizard Rod 960 Ball. Kali ni aku maintain saja ball. Alright, so kita tengok macam mana perlawanan kita untuk hari ni. Adakah kita boleh at least dapat lah top 3? Moga menang lah. Amin. Ready, set, 3, 2, 1, go! Okay, 1, 3, 2, 1, go shoot! Tak keluar pula. Yeah! Woo! Yeah! Oh, tak apa. Tahu. Lagi kau tak ada peluang ni. Round 2. Tak boleh kan, dia pun boleh menang ni. Benda ni tak expected.
1, go shoot. Alright. 3, 2, 1, go shoot. Woi. Okay, shoot. Drop. Alah. Yeay. Woohoo. 2, 1, go shoot. Sekali. Ya. Itu dia. Alright, 3, 2, 1, go shoot. Tak Jet. Dia bari mau keluar dia. Zang. Go shoot. Kebak. Oh, nice. Mantap. Aduh. Kita lawan Hafiz. Aduh. Okey, di stadium Ekor okey tak? Cepat. Okay. Tangkap. 3, 2, 1, go shoot. Belakang sikit saya. Tak kena pula. Thank you. Ya. Yeah. Okay. 3, 2, 1, go shoot. Baik masuk balik. 2, 1, go shoot. Shuffle. 3, 2, 1, go shoot. Adakah Sisi akan nice. Jadi kalah. So kita tengok sama ada Siti ataupun aku yang akan dapat nombor 3. 3, 2, 1, go shoot. Ha? 55? 55? No. 60. 3, 2, 1, go shoot. No. Boleh saya, boleh. Kasih antak. Tengok, jangan. 2, 1, go shoot. Tu saya punya. Okay. Oh ya. Oh my god. 3, 2, 1, go shoot. Ha? Oh my god. Yeah! Ada Zamina. amat. 3, 2, 1, go shoot. Dah linglong lah. Ya. Boleh comeback anytime ni. Untuk siapa? Jadi 3, 2, 1, go shoot. Allah. Comeback. Lotus skip. Next point. Jadi 3, 2, 1, go shoot. Ya. Nombor 3. Okey, kita Set. 3, 2, 1, go shoot! Itu je serangan daripada Cobra Dragon. Burst finish daripada Sian mengambil mata 2-0. Adakah Ziyad akan mendapat? Itu je. Launch yang kuat daripada Ziyad. Adakah over? Over!
Dengan itu saja dia dapat mengalahkan bapaknya. Winner Ziad 4-0. The third runner-up goes to City. Woo! Viva City. Alright, for the second runner-up goes to Amal. Saya sini. For the first runner-up Thank you. Okey, pak sedap oh. Pak sedap oh. Fizerat. Mantap. Hafiz. Tapi Hafiz ada banyak. Ada banyak gol. Okay. And the grand Oh, prize. number one. The winner goes to Ziad. Mantap Ziad. Mantap. Tunjuk sikit muka. Wah, kita. Hey. Thank you very much from Game On Theme Park. Again, I would love to say this, guys. It's a wrap.